Untuk keramat atau bagi hantu syaitan. Maknanya sembelih tu tujuan dia bukannya dia nak makan, tapi dia nak bagi hantu makan. Kan? Dia nak bagi hantu makan. Hantu ngacau je ni. Sembelih kalau kita sembelih binatang, kita niat nak bagi makan jin ke, hantu ke, setan ke, maka kita niat sembelih tu untuk bagi makan hantu lah, maka makruh kita makan binatang sembelihan. Buat juga, mana dia buat juga lah. Dia sembelih tak, itu ulama dia tak boleh makan lagi. Dia tidak boleh makan lagi. Tak apalah, aku sembelih burger dia je, satu burger je kena bagi makan. Buat lain semua aku nak makan. Makan dia badai tak. Dah Ustaz, saya bagi satu burger je, lain dia nak makan. Jadi mana Ustaz kalau macam tempat tu diasuk oleh yang tu, kalau dia macam dulu ni orang ada bagi makan benda tu. Lepas tu dia dah buat penyembelihan kambing ke ekor ke. Daging dia dah bagi mana daging tu bukan kita tak boleh makan. Tak boleh makan. Oh. Makruh. Tak tahu ni. Lain ke sebab kerugi tak? Lain ke sebab kerugi? Kerugi pada makan. Dia tak, yang tu dia pergi kat tempat macam yang bukan tempat keadaan tu. Sebab ini pun beramai-ramai makan. Dan tu pun tak boleh. Dia tengok kita niat binatang tu kita sembelih untuk hantu. Orang tengok makruh makan. Tapi kalau kita sembelih tu kita nak bagi darah dia je. Dia tak mau darah dia. Itu lain. Tapi perbuatan itu tetap juga dikutuk oleh Allah Subhanahu. Yelah, jin ni dia makan tulang je. Bagi dia tulang dah lah. Dia dah pedal, dah kata kan. Makan dah puas, kenyang dah. Tulang tu kumpul lah, kau makan dah tulang ni. Dah sini kau dah makan sedap kan. Dia makan tulang tu kan. Pasti dia makan tulang je dah. Apa dia makan daging tu. Daging kita dah pedal. Dia makan. Ni kan. Lagi untung tak? Mula kambing ekor, tak tulang dia je kita bagi. Daging kita makan. Dia bukan makan daging ni. Tak apa kan. Ini tuan Baik. Dilaknat, dikutukkan orang yang mendatangkan suatu daripada binatang. Maknanya menyetubuhi binatang. Dilaknat akan orang yang menderhaka akan dua ibu bapanya. Dilaknat akan orang yang menghimpunkan antara perempuan dan anaknya. Ini dengan bernikah. Dia nikah mak dia. Anak dia pun dia tak ada. Ataupun dia nikah anak dia. Yang mak dia pun dia tak ada. Dia suka kat dua-dua kan. Anak dia suka, mak dia suka. Habis mak dia pun kata tak apa dia kata. Anak dia pun suka. Berlaku tak? Berlaku. Lepas tu dia kata, benda ni ada berlaku. Kan? Nak ambil anak, mak dia pun lawak juga. Kan? Mak dia jaga. Lawak juga dah. Mana kan? Nak ambil mak pula, anak suka juga. Jadi dia pinta dengan anak. Yang mak dia pula. Dia pergi nampak. Kan? Sebenarnya dua-dua dia tak ada. Maka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di cerita ni sebab benda ni ada berlaku dalam masyarakat. Kalau tak ada. Baik. Kemudian dilaknatkan akan orang yang mengubahkan batas matahari bumi. Artinya batas pada bumi dan tanahlah diubah itu, maka dilaknat oleh Allah perbuatan itu. Bahkan besok di akhirat akan dikalungkan oleh Allah Taala tanah yang diambil itu pada lehernya dalam bentuk api neraka. Itu
Dan dilaknatkan akan hamba yang mendahulu akan yang lain daripada tuannya. Dulu ada hamba. Jadi maknanya kita kata aku ni tuan aku bukan fulan, aku ni tuan aku fulan bin fulan. Dia memang hamba pada si fulan ni. Maka itu juga dilaknat, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala as-salam man qattala ulama bi syahwati faka'annama zana ma'a ummihi 70 marrah wa man zana ma'a ummi marratan wahidah faka'annama qatala 70 nabiyya. Dan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa mengkutuk akan budak laki-laki dengan keinginannya, dengan syahwat, maka seolah seperti ia berzina ke ibunya 70 kali. Ibu dia sendirilah, ibu budak tu. Dan barang siapa berzina ke ibunya sekali, maka seolah-olah seperti ia membunuh 70 Nabi. Itu dia.